Assalamualaikum semua. Macam ni lah kehidupan harian kalau duduk di bandar. Di Kuala Lumpur ni macam ni lah. Nak pergi kerja, kita dah kena ngadap jam dah. Kena banyakkan bersabar lah. Macam tu lah kehidupan dekat bandar ni. Celik je mata, keluar je rumah, maka duit pun akan keluar lah daripada poket. Bermula dengan isi minyak kereta, kena bayar parking, kena bayar tol, pergi makan. Kalau nak difikirkan, hidup di kampung lagi seronok, lagi tenang. Tapi mungkin Allah dah tetapkan rezeki kita di bandar ni. Apa-apa pun, di mana sahaja kita cari rezeki, kita kena bersyukur sebab Allah bagi peluang kat kita untuk merasa nikmat dekat dunia dia ni. Tapi di bandar ni tengoklah, masuk je atas jalan, dah kena bayar tol. Kalau tak bayar tol nanti karang, kita tak boleh guna lebuh raya pula. Habis tu, kita pergi makan pula. Ada masa mungkin kita boleh masak dekat rumah, nak berjimat. Tapi ada ketikanya kena makan dekat kedai. Sebab faktor tempat kerja dan juga rumah kita tu jauh. Jadi adik-adik dekat luar sana belajarlah rajin-rajin supaya dapat kerja yang bagus, boleh banggakan orang tua. Tengoklah, keluar rumah je semua pakai duit. Parking pun kena bayar. Ke mana saja kita pergi, gunakan duit. Jadi begitulah kehidupan di bandar ni. Apa-apa pun kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih semua sudi tengok video saya. Assalamualaikum.